Maybank Challenge Cup 2025 telah melabuhkan tirai malam tadi dengan kesudahannya ASEAN All-Star 1-0 ke atas Manchester United di Stadium Nasional Bukit Jalil pada minit ke-71 yang disudahkan oleh Mau Win, wakil daripada pemain bola sepak Myanmar. Saya sebenarnya memang agak tertarik lah dengan hasil usaha oleh pemain ASEAN All-Star tu, kerana mereka bersungguh-sungguh untuk dapatkan sekurang-kurangnya satu gol. Biarpun mereka tu berbagai negara yang mewakili tim itu tersebut, namun banyak juga kelemahan yang kita tengok dari segi maksud saya macam banyak kelemahan dari segi posisi tengah dan posisi maksud saya macam posisi yang bahagian defend. Jadi bila saya pun agak kecewa lah bila kita tengok walaupun Maguire, Onana ni, saya tak tahulah macam mana banyak sangat kelemahan yang kita tengok terhadap player-player Manchester United. Walaupun dah berapa kali dah mereka kalah. Baru ni pernah kalah dengan Tottenham Hotspur masa UEL hari tu. Tapi hari ni memang agak kecewa sangat. Player-player daripada Manchester United yelah kalah dengan tim ASEAN pula tu. Memalukan dan agak kecewa mereka. Dia memang aku tak tahulah nak cakap apa sekalipun, cuma saya ucapkan tahniah dan syabas pada pemain-pemain ASEAN All Team tu, ASEAN All Team yang telah merangkul juara Maybank Challenge Cup 2025 untuk tahun ni. So, oleh itu, dan tanya sekali lagi pada mereka, semoga mereka nikmati kejayaan itu tersebut. Itu saja. Assalamualaikum dan jumpa lagi.